Apakah punca sakit kepala tegang? Jadi pertama sekali, sakit kepala tegang ialah keadaan di mana seseorang mengalami sakit kepala dan biasanya ia terletak di bahagian belakang kepala. Dan kemudian, mereka sangat menderita kerana sakit kepala ini boleh berulang, ia boleh berlaku secara berulang-ulang. Dan kadang-kadang dalam kes yang teruk, mereka hampir, anda tahu, mengalami sakit kepala setiap hari. Dan bersama-sama dengan sakit kepala, mereka juga mempunyai isu-isu lain seperti kerana sakit, mereka tidak dapat memberi tumpuan kepada harian mereka, kerja dalam pekerjaan mereka. Jika mereka seorang pelajar, mereka tidak dapat fokus pada pelajaran mereka dan ia juga mengganggu kualiti tidur mereka. Dan sudah tentu apabila seseorang mengalami kesakitan, ia akan menjejaskan hubungan mereka dengan rakan-rakan dan ahli keluarga. Jadi secara keseluruhan, ia adalah penyakit yang sangat-sangat melemahkan. Sekarang jika anda lihat apakah punca sakit kepala tegang? Jadi yang pertama sekali seperti namanya tegang, jadi puncanya adalah ketegangan. Apabila kita sebut ketegangan, kita bercakap tentang ketegangan mental dan juga ketegangan fizikal. Jadi pertama sekali saya akan bercakap tentang ketegangan mental ataupun stres. Dari tanpa ini, anda tahu, apabila saya melihat pasien di klinik, sangat jarang seseorang berkata, "Doktor, saya bebas daripada stres," yang bermakna hampir semua orang mengalami stres. Jadi stres itu boleh datang daripada pekerjaan, kerja, hubungan antara peribadi, kadang-kadang juga tekanan kewangan. Jadi inilah pelbagai jenis stres yang perlu dihadapi oleh orang ramai. Dan jika ia berlebihan, ia boleh menyebabkan sakit kepala tegang. Yang kedua ialah ketegangan fizikal. Jadi pada masa kini, waktu bekerja adalah panjang dan kebanyakan pekerjaan juga bersifat sedentari. Jadi orang ramai perlu melihat komputer riba, tablet atau telefon mereka untuk tempoh yang lama dan itu memberikan banyak tekanan dan ketegangan pada otot, oksipital dan leher dan itu adalah salah satu pencetus. Yang ketiga ialah kurang tidur. Lihat, tidur adalah salah satu pil paling berkuasa untuk mencegah penyakit. Kekurangan tidur akan menyebabkan lebih banyak penyakit. Jadi pada masa kini, kebanyakan orang, anda tahu kurang tidur. Tempoh tidur normal adalah 7 hingga 9 jam. Tetapi kita lihat ada orang yang hanya tidur 4 jam, 5 jam. Dan kekurangan tidur juga boleh mencetuskan sakit kepala tegang. Dan satu lagi ialah bekerja berlebihan. Kerana kita tahu bahawa setengah CEO terkenal organisasi besar, mereka telah mengagung-agungkan kerja selama 70 jam seminggu. Itu mungkin baik untuk syarikat tetapi sudah pasti bagi individu bekerja berlebihan tidak baik. Dan bekerja berlebihan seperti 14 jam, 13 jam sehari, hari demi hari memang memberi lebih tekanan kepada otot-otot dan ini boleh menyebabkan sakit kepala tegang. Dan akhirnya peranan aktiviti fizikal. Jadi aktiviti fizikal sekitar 300 minit seminggu, aktiviti fizikal sederhana lebih diperlukan, disyorkan tetapi ramai individu, hampir 60 atau 70% orang tidak memenuhi kriteria ini. Jadi kekurangan aktiviti fizikal sama ada ia aktiviti aerobik seperti berjalan atau senaman regangan dan penguatan otot. Jika orang tidak melakukannya dengan secukupnya, sekali lagi ia boleh anda tahu meningkatkan risiko sakit kepala tegang. Jadi secara ringkasnya, jika kita ingin mengelakkan sakit kepala tegang, yang pertama ialah urus tahap tekanan anda, cuba kurangkan tekanan tersebut. Urus beban kerja anda, jadi cuba pastikan jumlah jam bekerja yang munasabah, contohnya 8 hingga 9 jam sehari dengan rehat yang kerap juga. Dan jika anda bekerja di hadapan komputer untuk tempoh yang lama, terdapat satu kaedah yang dipanggil peraturan 20-20-20, di mana setiap 20 minit anda perlu melihat sesuatu yang berada 20 kaki jauhnya selama kira-kira 20 saat, supaya tekanan pada leher anda dapat dikurangkan. Dan kemudian ada satu keadaan yang dipanggil sindrom leher teks, di mana anda sentiasa melihat telefon bimbit anda seperti ini untuk tempoh yang lama. Sekali lagi, ia boleh memburukkan sakit kepala dan sakit leher anda. Dan akhirnya peranan aktiviti fizikal juga penting, jadi libatkan diri dalam aktiviti fizikal secara berkala, lakukan senaman regangan untuk leher dan belakang dan sudah pasti kita boleh mengurangkan kejadian sakit kepala tegang.